Faizal? Ya, ya. Jadi apa lagi yang dapat dikongsikan? Juga apa yang saya nak sebut. Dalam bulan Disember ni kita ada mengatur beberapa program. Yang terdekatnya insya-Allah saya akan ke Sabah 6 hari bulan hari Jumaat ni insya-Allah. Sebab kita ada program di sana, sebab program di Tawau ni dah diatur sejak beberapa minggu yang lalu, 2 bulan yang lalu. Dia bermula dengan program di petang Jumaat tu nanti sampai ke malam, 1 malam. Dan kemuncak program adalah di Masjid Al-Kausar Tawau. Dan program ini dianjuran bersama Akademi Pengajian Sayyidatina Aisyah di Tawau. Program yang hari Sabtu tu 7 hari bulan akan bermula pukul 8 sampai pukul 4. Padat ya. Dengan kuliah pada malamnya. Saya terlibat sepanjang hari itu. Dan kita memang mengalu-alukanlah, terutamanya program ni disasarkan kepada ibu bapa. Ibu bapa yang anak-anaknya OKU dan juga OKU sendiri. Program ini sebagaimana saya sebut tadi, Masjid Al-Kausar, dia ada satu bilik situ, dipanggil bilik diraja. Saya tak tahu apa sebab bilik diraja situ, tapi di Masjid Al-Kausar, di bilik diraja memang kita alu-alukanlah penyertaan ibu bapa khususnya yang mempunyai anak-anak OKU untuk sama-sama kita berkongsi pengalaman, berkongsi pendapat di dalam mendapati isu-isu OKU semasa. Itu program di Tawau.